Yeay. Bukan main suka lagi yang kau dapat kalahkan aku. Mana ada Wan. Aku cuma happy sikit je hari ni. Kenapa pula? Sebenarnya aku dapat nombor 1 dalam tingkatan untuk exam tahun lepas. Tahniah Man. Aku tahu kau hebat. Boleh seimbangkan akademik dengan sukan. Aku bangga dengan kau Man. Terima kasih banyak lah Wan. Kau lah yang selalu puji aku, bagi semangat kat aku atas kejayaan aku ni. Sama-sama Man. Aku sentiasa ada dengan kau. Udah senja baru kata nak balik ke? Ni mesti main badminton dekat kot hujung kampung tu kan dengan si budak Safwan tu. Kalau betul pun kenapa Mak? Salah ke Mak nak berada petang-petang lepas belajar dengan kawan-kawan? Memanglah tak salah. Tapi kalau sampai lalai dengan pembelajaran kamu tu, salah lah. Ingat Mak tak tahu ke? Semua tu bukannya daripada usaha kamu pun. Semua tu meniru kan? Kalau itulah yang Mak rasa, teruskanlah fikir macam tu. Mana tak halang. Dah lama Mak penat lah. Mak nak mandi, nanti nak pergi surau dengan Abah. Kalau orang itu tak payahlah sibuk nak main petang-petang badminton tu. Bukannya boleh berjaya pun, buat berat badan je. Abah, mana nak bagi tahu something ni? Apa dia? Sebenarnya, Man dah tercalon untuk pergi lawan badminton peringkat kebangsaan. Man dah lepas selection untuk pergi ke sana hari tu. Kamu ingat aku berminat benar ke nak dengar cerita badminton kamu ni? Kamu ingat kalau benar pun kamu tak usaha sampai ke tahap ni, aku nak restu kamu main badminton ni? Benda tak berfaedah ni. Lupakan je leh, aku memang tak kesain borang tu. Tapi hari tu Abah kata, kalau Man dapat usaha ke tahap yang lebih tinggi, Abah akan bagi peluang kan? Kenapa Abah berfikiran? Atas sekarang ni kamu mempersoalkan keputusan aku. Aku bukan ubah fikiran Man, memang dari dulu lagi aku memang tak bagi kamu main benda kopi ni. Aku memang tak restu kamu main benda tak berfaedah ni. Kamu dah belajar tak berapa pandai. Dalam kelas tu pun kamu dapat nombor 1 sebab kamu meniru. Bukan kamu benar-benar pandai pun. Kalau kamu seropek kakak kamu tak peleh. Itu pandai, SPM straight A. Kamu apa jadinya? Kamu je masih meniru. Itu tak payah belajar pun memang dah pandai dah. Kalau Abah tak nak sign pun borang ni, tak payahlah bandingkan Man dengan kakak. Man tahu Man tak standing dengan kakak. Kakak tu pergi mana-mana mesti mak Abah izinkan. Tapi bila sampai kat Man, mak Abah mesti tak setuju. Man ingat lagi kakak dapat tawaran pasukan tarian peringkat antarabangsa. Mak Abah yakan je. Padahal dah nak SPM dah time tu. Tak apalah Abah, Man masuk bilik dulu. Aku dah hilang mood terus aku nak baca benda ni. Aku bukannya tak nak bagi dia pergi, tapi dia memang bukan budak pandai. Dia asyik fikir dia betul je. Dia tak tahu keputusan yang aku buat ni, yang aku pilih untuk dia ni, mungkin jadi keputusan yang terbaik untuk dia. Assalamualaikum. Kakak dah balik. Hai Mak, Abah. Wah, Mak. Mak, mana Man? Alah, apa buatnya lagi? Pergi main badminton dia dengan kawan baik dia tu. Entah apa yang suka benar pun dengan badminton pun Mak tak tahu lah. Lepas balik sekolah, udah letih-letih tu, terus pergi training. Dah lah bulan puasa, yang dapatnya apa? Penat je.
Mak tak boleh cakap macam tu kat Man. Man tu bukannya tak pandai, dia pandai. Cuma dia pilih bidang yang lain sebagai minat dia. Mak, kenalah support dia, Mak. Kesian tau kat dia. Man tu bukannya pandai pun kakak. Cikgu-cikgu kelasnya pun gabung yang dia tu selalu pergi training. Masuk kelas pun lambat. Tak ke tiba-tiba cikgu ni terkejut yang dia dapat nombor 1 dalam kelas. Hai Man, dah 3 tahun kakak dah jumpa Man. Oi, apa yang dia benungkan tu? Ada masalah ke? Kakak nak cakap sikit boleh? Cakap je lah. Kenapa kakak rasa hubungan kita ni makin renggang Man macam dah tak suka kakak. Man tak sayang kakak ke apa? Mana ada. Man cuma penat je. Man mestilah sayang kakak. Man tahu kan? Kalau Man ada masalah, kakak ada dengan Man. Kakak akan selalu dengan masalah Man. Always. Tahu. Tapi kalau dah semua cerita tu pasal kakak tak muak ke dengar? Macam Man muak bila mak abah cakap pasal kakak. Apa maksud Man ni? Kakak tak faham lah. Yelah, kakak bayangkan. Selama kakak tak ada kat rumah ni, walaupun kakak tak ada kat rumah ni, nama kakak tak pernah lekang. Asyik-asyik kakak, sikit-sikit Erina. Kat rumah ke, kat sekolah ke, sama je. Memang bagi dia orang, Man ni tak wujud ke? Macam-macam Man buat untuk banggakan mak abah. Dengan cara selain daripada akademik. Sebab Man anggap bidang akademik ni ada bidang kakak, dan bidang sukan ni ada bidang Man. Man nak mak abah dapat anak yang berkebolehan berbeza. Rupanya tak. Mak abah tetap nak akademik. Kenapa nak akademik? Teruk sangat ke bidang sukan ni? Kenapa mak abah tak pernah tanya pasal kejayaan Man? Man dah cuba dah untuk seimbangkan akademik dengan sukan. Still, mak abah anggap Man ni macam barang yang tak berkualiti, dan anggap akak macam permata yang tak pernah hilang serinya. Dah lah kak, Man penat lah hidup macam ni. Man penat hidup dibanding-bandingkan dengan orang yang Man sayang sangat. Kakak, kenapa kakak ikut perasaan Man tu? Kakak tak pernah terbayang siapa yang Man akan tercinta sekali. Tapi Man kena sedar tau. Mungkin Man rasa ujian yang Man hadap ni ujian paling berat untuk Man. Tapi sebenarnya kat luar sana tu ada orang yang sedang kerja rajin lewat malam untuk berjaya kepada orang. Betul lah tu apa yang kakak cakap. Man yang ego dah dengki pada kakak. Padahal kakak tak pernah pun anggap Man ni sebagai musuh kakak. Kak, Man minta maaf kak. Lah, janganlah minta maaf lagi. Malam ni minum lagi tau. Esok baru raya. Kak ni, orang tengah serius-serius, kakak buat lawak pula malam-malam macam ni. Man, Abah nak jujur. Abah nak minta maaf dekat kamu. Sebab selama ni Abah dengan Mak tak pernah ambil tahu pasal minat kamu. Lepas tu Abah nak minta maaf sebab selama ni Abah rahsiakan benda ni dari kamu. Kamu layak terima benda ni, Man. Abah bangga sangat dengan kamu.
Terima kasih Abah sebab kisah pasal minat Man. Kalau Abah simpan borang ni sampai bila-bila pun, Man takkan marah. Sebab Man tahu Abah buat ni untuk kebaikan dan kepentingan Man. Terima kasih Abah. Man, Abah faham. Waalaikumsalam. Masuk. Sesungguhnya, hasad dengki dan ego seseorang mampu membunuh kebahagiaan yang selama ini pernah diraikan bersama. Dan sikap pilih kasih kepada anak-anak mampu meruntuhkan hubungan mereka sendiri. Jangan lahirkan sikap dengki kepada anak-anak agar mendapat keluarga yang harmoni dan sentiasa damai tanpa dendam.